Hai guys, hari ni aku kecewa sangat. Tadi aku dapat video panjang tadi. Boleh borak dia sekat kat sini tau. Aku tengah jalan-jalan sekat sini. Jadi lihat game. Ini perempuan satu ni kat mana ni? So ini tugas kita ialah review kedai baru. Yang dah mana yang dah tahu ini kedai baru semua, tengok je lah kan. Tak terus pun. So ini salah satu kereta Lamborghini. Dan ini salah satu kereta pandai ada komersial dekat CGVT ya. Ini macam sama. Sama tak? Bengkok sama-sama tak tu. So dekat atas ni ialah helikopter untuk premium. Untuk yang VIP lah. Ni ini lah. Ini helikopter yang mana nak naik helikopter naik dekat sini. Aku dah naik. Tengoklah, aku bukan nak beli. Tapi kalau beli pun setakat beli, esok kena bayar balik. Baik tak bayar kan? Membazir duit. Alright. So mana lagi kedai baru? Lepas kedai baru ni, kita buat review rumah. Ni polis antara satu sahabat yang baru. Hospital aku tak pastilah sangat lah. Tapi kedai balai bomba aku tak tahu sangat. Ini ialah tempat bilik mesyuarat. Yang atas tu ada helikopter untuk yang ada robot sebanyak lah. Lebih daripada 400. Jangan kurang ya. Sebab dia punya robot tu 275. So aku tengah pelik. Balai bomba ada tak berubah-ubah ke apa-apa ke? Nah itu tempat perkuburan. Sekolah ada ya rumah. Aku rasa kat sini sama je. Tak apa, sama-sama. Ni tempat perkuburan ya. Yang dah mana yang masuk dalam kubur tu. Selamatlah jumpa dengan Munkar dan Nakir. Gila agak-agak sekolah macam dah baru ya. Sekolah baru man. Gila, sekejap. Apa dia tulisan? Wait, you have you full of breath and you're full of fin. You are too smart to go down and not so good. Apa benda aku tulis? Aku pandai baca tapi aku tak pandai maksud dia. Maksud dia tak pandai tengok. Sebelum-sebelum ni mana ada pakaian je ni? Betul tak? Ni selalu aku rasa bukan warna ni kot. Tak, ni hari apa mah? Macam kamu tahu ini memang ada lah muzik. Memang dari dulu ada pun. Ini teacher long. Apa benda teacher long? Tempat teacher rehat. Okey, apa lagi aku tarik corner. ART. Kalau tak tahu ART tu tempat melukis lah pada tahu ya. Sebab masa kau dah tahu dah tengok lah ni ada cat-cat semua ni. Kantin sama juga. Tiada apa-apa pun. Google tak nak masuk je lah. Pun sama tak ada sengki satu je. Segitu beratur lah kan. Itu kalau kita anda 5 orang. Aku pelik. Di saat 3 orang nak berak. Kau ajar tu. 3 saat 3 orang nak membuang air besar. Tapi sedangkan tandas ada 1 untuk membuang air kecil 2. Andai 3 orang nak membuang air besar, takkan nak kena tahan ke? Takkan kena tahan. Kau masuk. Macam itu ke? Jatuh. Jangan jatuh. So Broadhaven tolonglah ubahkan tandas lelaki ni bagi jadi macam perempuan. Dia tak cukup lagi dia perempuan tu, kena buat 5. Yang ini tak perlu kot. Ini buat memanjang.
memanjang macam ni. Campur sama juga sini ada pahit-pahit semua, tapi kencing belah ni. Nak wayar ke wayar kecil semua kat situ. Tengoklah dua. Panjang dia tutup sini, tutup kat bahagian hujung ni. So bila nak mewayar kecil pada tepi, so di sini. So tandas boleh letak 2 atau 3, 4. Tengoklah kalau sesuai dengan saiz bilik air. So ni apa Aduh. Studio hall. Agaknya biarlah. Oh, ini bilik muzik. Kita dengar main gitar dulu. Ambil gitar. Macam pernah dengar je, macam kod lagu je. Dah. Okay, yang bawah ni pula. Ni tempat bilik eksperimen untuk sains. Ini adalah bilik eksperimen untuk sains. All of the broadcast. Ini untuk nak main basket. Dah. Basket. Anjay. Kat sekolah pun. So, ini tempat meeting. Ujian. Ini boleh jadikan tempat meeting dan tempat yang nak masuk SPM ya. Lakut. So kat sini kamu boleh pilih macam-macam. Kamu nak yang ini. Ini macam mana ini? Sengket. Patutlah saya tangguh. Lah. Tangguh bukan main panjang lagi. Sekago je kan. Tak penting lah. So itu boleh tukar apa-apa yang kau nak. So inilah almari. Kamu nak letak barang. Mesti toy student. Kita kena ambil pelajar yang nak belajar. Ini untuk capaian anugerah. Adalah. Apa susah sangat nak tolak ini? Ini ialah ruang kosong. Sini ialah bila murid pertandingan semua. Sini bolehlah untuk make-up semua, boleh jaga baju semua tu. Bahaya mat sekolah ni. Andai kata muridnya pun di sekolah. Gila. Nak pergi tandai je kau, Nak pergi tandai lele bilang satu murid. Ini cepat apa? Biasa-biasa je. Patutlah. Kalau tepi apa aku masuk kat sini pintu tadi. Benda boleh masuk sini. Ni tak pandai Mio. So atas ni apa pintu atas? Sama je. Tak ada kualitas je. Macam tangga aku masuk tadi. Korang tu. Ni pintu. Pintu sama ke? Apa tak lepak? Tembus ke? Patutlah. Yang kau pergi letak warna merah kat belakang tu apa? Okay, video aku tak panjang lah sampai. Ya. Ni tengok nak sekolah lah. Tak apa. Sekolah pun dah lama kita minta semua. Tapi yang pencipta Roblox ni tolonglah tukar sekolah dia. Sebab bila murid kat sini boleh konten ikut tangga yang aku tunjuk tadi. Ini antara kedai baru. Sebab aku tak pernah masuk. Aku tukar tak kedai. Atas ni. Dulu ni kedai apa? Dulu tempat yang hantar barang tu kan. Hantar barang JNT dia kata kan. Ni mesti basuh. Aku tukar ni kat tepi ni. Macam mana tu? Aduh. Tadi tak jauh. Nah, kedai ni The Brick Restaurant. I don't know lah. Aku bukan tahu sangat bahasa Inggeris ni. Anjing pula komen. Apa benda semua ni? Ini dah tempat pistol.
nak rompak semua, gunalah pistol. Right. Okay. Dulu aku rasa ada hantar barang kat sini kan. Put event macam mana naik ke atas tu Sekejap. Macam mana naik ke atas tu? Ni kadang-kadang bukan review je, ni nak rompak tu ni. Set. Anjay, kena. Nak masuk sana. Sekejap. Oh, kat sini ada. Tak, aku tak boleh masuk lagi. Apa? Panjat ke situ tadi. Ni tangga dia kat bawah lagi tu. Tu. Nampak tak? Ni tak bijak betul lah. Ini pekerja apa ya? Oh, pekerja hantar barang semua. JNT Sini, aku nak kerja sini kot. Ni, banyak dek. Kau tak takut kena curi ke? Kau tak takut kena curi ke kau ni? Aduh, janganlah mencuri. Sebab apa? Mencuri separuh daripada... Jangan mencuri, tak baik. Orang cakap semua tak baik. Nate semuanya VIP-nya pada yang 1000 robak boleh. Ya. Kenapa lagi nak ngumpul? Oh, campur-campur pun tak ada masalah. Kami tak salah apa-apa ni. Wah, adik. Apa tak? Apa tak tu? Tak sini. Ya, aku dah keluar lah. Wah, dah ambil bank ni. Jadi aku takut bunyi alarm ni ya. Aku tahu ada bank lagi satu kan. Tu dekat putih. Bila kau mau jumpa aku, kamu kena apa? Kereta aku ni tau. Kereta aku baju je tukar. Tapi kepala yang mana ungu ni tak tukar. Yang ini ada bank. Mana ada no, macam tak pandai je orang beli rumah yang tak siap lagi ni. Buat apa? Duduk pun tak boleh. Dia nak siap kan? Alah, berhenti je kat rumah. Tengok ni lah. Bank tak ada ni. Ya Allah. Cakap tak dah. Rumah depan tu ada bank. Boleh lah ni, boleh. Kunci lah. Dah guys, sampai sini dulu konten kita. Kalau ada terkasar bahasa atau tersilap cakap semua, minta maaf. Bye bye. Oh, berarti aku nasib banyak lagi.